Apabila nak menabung emas, jika tuan-puan baru bermula, letakkan target sekurang-kurangnya 100 gram emas untuk satu keluarga. Harga 100 gram hari ini adalah sekitar RM50,000. Bila tuan-puan sudah capai 100 gram pertama, target seterusnya adalah memiliki 1 kilogram emas untuk satu keluarga. Mulakan menabung 1 gram 1 bulan dulu, bina habit menabung terlebih dahulu. Menurut pakar kewangan Tuan Azizi Ali, setiap kita patut simpan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kekayaan dalam bentuk emas sebagai benteng terakhir untuk pertahankan kekayaan kita. Tuan-puan, kita semua sedia maklum walau apapun keadaan ekonomi ataupun politik sesebuah negara, nilai emas terjamin dan tidak terjejas. Jadikan emas sebagai benteng terakhir kewangan keluarga. Tuan-puan, tak ada siapa yang tahu berapa banyak simpanan emas yang kita ada, dan simpanan emas itu tak boleh dibekukan oleh kerajaan sebagaimana aset-aset yang lain jika tuan-puan diisytiharkan jatuh muflis ataupun nama disenarai hitamkan. Bagi berminat nak mulakan tabungan emas rendah RM100 melalui akaun emas Gap di Public Gold, jemput hubungi saya bantu sebaiknya. Assalamualaikum.